masalah ini. Jadi untuk kenal ma'bud, macam mana nak kenal? Apa langkah yang kita boleh buat? Maka pendekatannya ialah dengan ilmu tauhid. Itulah ilmu tauhid yang kita kena belajar. Dalam kitab ni dia akan bagi kita satu kupasan tauhid yang cukup cantik dan kemas, mantap. Orang tak boleh buat apa. Ini tauhid, akidah yang kita akan belajar. Itu cara nak kenal ma'bud. Itu maksud dia yang Allah nak jadikan kita kenal ma'bud. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bila kita kata kenal ma'bud, macam mana cara nak bawakan kita kepada ma'bud? Caranya ialah ibadah. Nak bawa kita kepada Allah dengan cara ibadah. Ibadah ni pula bukan suatu yang boleh kita buat-buat sendiri. Bukan kita boleh reka atur cara sini, pandai-pandai buat, tak boleh. Kerana Allah bukan suatu yang kita boleh buat suka mana kita. Duduk saja-saja tabik siapa? Tabik ke Allah. Sujud kosong, buat sesuatu yang dia rasa inilah cara dia nak mendekatkan diri kepada Allah. Ibadat ni sebenarnya dia adalah suatu atau cara yang ulama telah bawa kepada kita melalui ilmu fiqh. Ibadat ni kena fiqh. Fiqh dia akan beritahu kita macam mana. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kisah Isra' Mi'raj, baginda dapat 50 solat, diturun, dikurang tinggal 5. Pahala kekal 50. Bila baginda turun subuh, baginda tak solat. Padahal baginda sampai sebelum subuh, baginda tak solat. Kerana perintah walaupun sudah ada, tapi atur caranya, macam mana cara nak solat, belum ada lagi. Sebab tu dalam Al-Quran mana ada beritahu kita cara solat. Dia suruh kita solat, tapi cara macam mana? Yang kita tahu bermula dengan takbir, di dalamnya ada segala rukun-rukun, qiyam, rokok, sujud sampai salam. Ini semua dalam Quran tak ada. Disebut secara sesuatu yang tidak teratur, yang dikatakan ini solat. Jadi sebab itu solat macam mana? Baginda tak solat, baginda tak buat sendiri. Sehingga Jibril datang waktu zuhur, dan Jibril sengaja mulakan dengan arahan Allah, mulakan zuhur. Zuhur tu makna zuhur, terbitkan. Maka zuhur Jibril mengimami solat, baginda di belakang, barulah ditunjuk cara solat. Sekian cara dia. Jadi ibadat ni ialah fiqh. Kita tak boleh buat sendiri. Sebab tu kita kena belajar fiqh. Kita tak boleh tiru-tiru. Orang buat, kita buat. Kita tengok orang solat, kita solat, tapi kita tak tahu apa. Tak jadi. Dia kena fiqh. Fiqh tu yang akan tunjukkan kita macam mana nak ibadat. Daripada masalah wuduk, masalah najis, masalah istinja, masalah haid, masalah nifas, masalah tayamum, masalah solat, puasa, zakat, dan juga dalam masalah-masalah kita mencari rezeki yang dipanggil muamalah. Fiqh ada, ditunjuk kita macam mana cara nak dapat rezeki yang halal. Kalau Nabi kata at-tujaru as-saduqu yubhasu yaumal qiyamati ma'an nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Peniaga yang saduq, yang jujur, dia berniaga dalam pasar, jual ikan, jual ayam, tapi dia seorang yang jujur dalam segala arti katanya. Bila dia mati, dibangunkan bersama dengan nabi-nabi. Duduk dalam pasar, mati dengan Nabi, dibangunkan bersama nabi-nabi. Apa sebab? Fiqh. Dia tahu perniagaan macam mana. Yang halal, haram dia jauhkan. Tidak ada khianat, tidak ada tipu, ada kebajikan. Ada kebajikan yang dia buat. Orang minta sekian harga, dia beri lebih. Ada satu kawan saya, dia berniaga nasi lemak. Dia memang pakai sukatan. Bila ikut pengajian, dia guna sukatan tapi dia tambah, guna sukatan dia tambah.
Tengok sama juga yang dulu juga. Dulu berkira, sekarang bagi lebih. Sama pendapatannya. Keberkatan Allah bagi kerana kebajikan yang dibuat. Itu ibadat. Dalam urusan nikah kahwin, fiqh ada. Dalam urusan perbalahan, fiqh ada. Dalam urusan jenayah, fiqh ada. Fiqh ni penyelesaiannya. Itu ibadat. Itu yang Allah kata, aku tak jadikan manusia dan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Ibadat yang kita nak di sini sama ada kita mengenal ma'bud ataupun kita mempelajari kaifiyah ibadat kita. Itulah fiqh. Dua. Yang ketiga, satu lagi ialah diri kita. Allah ma'bud, rangkaian caranya ialah ibadat. Kita siapa? Kita abid, kita hamba. Kita hamba. Kita kena kenal pula kita ni siapa. Kalau kenal Allah, tak kenal diri kita, masalah. Kita kena kenal diri kita. Maka di sana abid. Macam mana nak kenal abid? Kita hamba. Hamba ni tuan-tuan, hamba siapa? Kita hamba Allah. Nahnu ibadullah. Kita hamba Allah. P. Ramli buat 3 Abdul hamba. Macam mana dia boleh jual? Saya baca kisah Sayyidina Bilal. Subhanallah. Sayyidina Bilal ni, satu orang tabi'in tanya dia, Abdullah Al-Huwaizani tanya dia kepada Sayyidina Bilal. Dia kata, boleh awak beritahu saya macam mana baginda belanjakan harta? Baginda ni seorang Nabi. Dia tak kumpul harta. Dia tak kau simpan, bolot, ambil dia seorang sampai jadi kaya. Tak. Dia Nabi. Nabi ni tak boleh macam tu. Macam kita bapak lah. Kalau kita dalam rumah kita sebagai bapak, kita tak boleh kita kau kita anak baju pun tak ada. Baju pun tak ada. Baju koyak kita ratusan punya harga baju.